Masalah keturunan motor Honda. Mesti ramai nak tahu masalah apa ni. So hari ni sebiji motor RS150 datang ke Dana Garage Serdang. So datang yang motor tak hidup. Owner pun memang dah pasrah apa nak jadi dekat motor ni. So bila kita cuba try start, motor memang langsung tak boleh nak start. Ibarat macam tersangkut. So aku syak ada benda yang buat starter dia ni sangkut, tak boleh nak berpusing. So adakah disebabkan crankshaft, starter, gear starter, time mincing ataupun lain lah. So benda pertama kita buka bahagian casing magnet lah. Tapi aku pun terkejut. Kenapa warna dia lain pada yang lain dengan hitam yang hitam terlampau pekat lah. So korang pun boleh tahulah apa punca motor ni kan. So kita akan jam dia punya magnet. So bila kita dah jam bahagian magnet, kita tengok semua bahagian gear starter semua tak ada masalah. Kita cuba pusing bahagian crankshaft dia. Cuma ada something yang pelik. Aku hanya boleh pusing dia hanya satu arah. And then nak patah balik memang langsung tak boleh. Bila pusing pun memang sangkut satu had sahaja, tak boleh nak pusing lebih. So masa ada benda yang tak kena dengan motor ni. So benda pertama aku decide untuk buka bahagian clutch pula. So aku pun buka bahagian clutch. Kita buang dulu bahagian coolant dia dulu semua. And then kita akan check bahagian balancer dia dulu lah. Nak check bahagian balancer ni kau pun tahu senang je. Sekarang ni kau pergi je mana-mana cawangan dan garage, kita akan pakai kamera khas untuk check bahagian balancer korang tanpa perlu overhaul. Bila aku check, aku perasan ada yang tak kena. Spring bahagian balancer tu macam ada tak ada. So something wrong dengan bahagian balancer dia ni. So aku pun decide untuk cabut bahagian top set lah untuk nak pastikan lah. So benda pertama macam biasa, kita kena labelkan setiap barang yang kita buka, inner, exhaust dan sebagainya. Sebab apa? Takut tertukar dengan motor-motor yang lain juga. So bila kita dah labelkan, kita dah asingkan, baru kita buka bahagian head. Benda pertama yang kita buka macam biasalah, bahagian timing chain, bahagian cover cam korang dan sebagainya. Korang boleh tengok warna head pun dah something wrong. Warna keemasan overheat. Ini kalau warna keemasan macam ni bermaksud motor dia overheat dan pernah kekurangan minyak hitam. So bila kita dah buka bahagian head, kita check bahagian blok. Kita check bahagian blok, kita tengok motor pun tak ada masalah, piston cantik, blok pun cantik. Cuma ada keadaan piston dan blok terbakar. Korang boleh tengoklah condition motor ni macam mana kan. Tapi ini bukan isu utama dia. So bila kita dah buka semua, kita cuba turunkan enjin dia pula, yang kita cuba overhaul, tengok condition apa dalam enjin dia macam mana. Biasanya proses nak overhaul ni memang kita akan ada tempat khas. Kita tak akan overhaul dekat tempat yang sama sebab makan ruang yang luas. So kita buka skru yang apa yang ada. Kalau kau perasan kenapa warna emas, warna emas ni terjadi bila motor kekurangan minyak hitam. So motor terlampau overheat. So warna casing korang daripada silver akan bertukar ke seakan-akan keemasan. Itu kita panggil warna terbakar ataupun overheat lah, senang cerita lah kan. Sebab faktor minyak hitam yang kurang ataupun enjin terlampau panas. Biasanya sebabkan overheat, sama ada minyak hitam kurang ataupun coolant yang kurang. So bila kita dah buka semua skru, kita cabut bahagian casing tengah. Ini dia namakan tempat bahagian gearbox, crankshaft, balancer, boom dan lain-lain untuk pengetahuan korang. So kita check bahagian bearing apa semua tak ada masalah. And then kita check bahagian crankshaft, so tengok macam tak ada isu. Ini part bahagian gearbox pun semua tak ada isu. Semua okey, tak ada masalah sangatlah. Tapi bila kita check bahagian balancer dia pula, aku perasan ada kesan knocking terhentak dengan something yang keras dekat dalam enjin. So bila aku check secara detail, aku tengok spring dalam bahagian balancer ni pun dah hancur berderai. Kau boleh tengok lah. Sepatutnya dia seketul spring tapi dah hancur berderai macam ni. So ini punca balancer dia knocking terhentak dengan bahagian crankshaft sampai crankshaft pun makan dan balancer pun makan. So inilah punca crank dia sangkut tak boleh nak pusing tadi rupanya. So benda pertama macam biasalah, kita dah tahu punca, kita akan update dekat owner segala benda detail lah berkaitan condition setiap part enjin motor dia yang perlu ditukar ataupun benda yang boleh dipakai balik lah. And then baru kita bagi estimate harga. Untuk motor ni, package yang kita offer dekat owner semestinya package overhaul yang dah lama kita sediakan dekat setiap cawangan dan garage lah. Dalam package overhaul ni macam-macam kita tukar, balancer dan sebagainya, macam-macam part-part penting untuk motor RS ni. So kita pun dah inform ke owner, kita tunggu kata putus daripada owner. Kalau owner setuju, bayar deposit sedikit ni, baru kita jalan proses pembaikan motor ni. So untuk korang mana ada masalah motor, nak servis motor kau, tukar tayar, metan dan sebagainya, boleh datang ke mana-mana cawangan dan garage yang dekat dengan rumah korang. Tak pun korang PM kita orang dulu untuk nak tahu booking slot lah. Takut korang datang serentak time ramai, korang pula kena sidai, kita orang pula kena marah dengan korang kan. Tak pasal-pasal kena viral lagi kita orang.